dan salam sejahtera kepada tak lain tak bukan penonton setia kami, iaitu SKO Dakwah dan Tarbiyah Data Gapai KDRI. Baiklah, hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, pada hari ini hadirnya kami berdua ingin membuat satu video podcast berkaitan dengan satu bulan yang sangatlah penuh dengan keberkatan. Dan kalau bulan ni kita masih teringat bulan korban, tapi di sebaliknya dari korban tersebut adanya permata ataupun perkara yang sangat berharga di dalam bulan ini. Dan tak lain tak bukan, semestinya kita bercakap berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Ya, betul, bulan Zulhijjah. Jadi tadi dengar tak ada suara orang kata Zulhijjah? Okey, bersama dengan saya iaitu seorang perempuan yang sangatlah manis, cerita cantik, iaitu saudari Khaira. Saudari Khaira merupakan tetamu bagi podcast kita kali ini, iaitu podcast yang keberapa dah ni? Banyak dah ni. Itu bulan Zulhijjah. Baiklah, saudari Khaira, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanina dan salam mahabbah untuk semua pendengar-pendengar setia podcast Data ni. Betul? Betul. Okey. Jadi alhamdulillah bersyukur saya dapat berada di sini untuk kongsikan kepada kamu semua tentang bulan Zulhijjah. Okey. Tapi insya-Allah semoga dengan semua perkongsian saya hari ini dapat memberikan ibrah dan juga pengajaran untuk kamu semua. Amin. Baiklah, alhamdulillah. Saudari Khaira, kalau kita sebut berkaitan dengan bulan Zulhijjah, otak saya ni terfikir, Allah, ada daging korban. Uish, sedap kan? Lapar pula rasa. Ada daging korban. Buat goreng, buat daging goreng. Daging goreng, Allah Akbar. Sup pulen. Allah Akbar. Betul lah kan? Lepas tu kita ni boleh juga masak rendang kan? Ya. Oh, Allah Akbar. Tapi kita sebenarnya kena ingat, kita ni jarang sembang berkaitan dengan asal usul nama Zulhijjah itu sendiri, dan juga kenapa bulan ini dikira bulan yang sangatlah limited atau mahal. Bulan mahal di sisi Allah SWT. Jadi, bolehkah saudari Khaira terangkan sedikit berkaitan dengan bulan Zulhijjah daripada aspek sirah dan juga latar belakang? Masya Allah, soalan yang sangat bagus untuk pembukaan podcast kita. Jadi Amanina dan para pendengar sekalian, apa itu bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah ini dari segi bahasanya adalah pemilik haji atau bulan menunaikan haji. Bila orang kita kena haji, buat haji, gitu. Jadinya perkataan bulan Zulhijjah ni sebenarnya daripada dulu lagi, daripada masyarakat Arab, zaman Arab Jahiliah lagi menggunakan perkataan bulan Zulhijjah ini. Okey. Jadi mereka ni walaupun pada ketika itu mereka ini syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tetap menghormati bulan Zulhijjah. Okey. Yang mana mereka ini melaksanakan tawaf. Walaupun pada masa tu mereka syirik, mereka buat tawaf benda-benda pelik lah, macam berhala ke. Lepas tu mereka ini juga giat melaksanakan aktiviti perdagangan di Mekah. Okey. Tapi bila Islam tiba, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjah bulan Zulhijjah ini, yang mana bulan Zulhijjah ini menjadi salah satu daripada Ashhurul Hurum, iaitu bulan-bulan haram yang suci. Okey, kita boleh lihat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Okey, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dan di antaranya 4 bulan haram. Nabi SAW juga kemudian ada memperincikan tentang bulan Zulhijjah ini dalam hadis sahih, bahawa 4 bulan itu ialah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Jadi ibrahnya di sini sejak awal lagi Zulhijjah ini ditandakan sebagai bulan yang orang kata
bulan genjatan senjata. Okey. Iaitu bulan keamanan dan juga bulan untuk mengajak manusia ini kembali fokus untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya cerita di sebalik nama Zulhijjah itu. Baiklah, sebenarnya kita dapat lihat yang walaupun sebelum Islam belum datang lagi, keagungan bulan Zulhijjah ni telah pun dirasai. Telah pun dirasai. Tapi apabila Islam dah pun datang, kita dapat lihat bahawa tingkatnya ataupun murninya kembali tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pendengar sekalian, mari saya telusuri lebih lanjut ataupun gariskan poin penting yang Saudari Khaira berkata sebentar tadi. Iaitu pertama, dari segi bahasa, Zulhijjah ini bermaksud bulan menunaikan haji. Yang kedua, bulan ini adalah satu daripada 4 bulan Ashhurul Hurum, iaitu 4 bulan haram yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ia membawa simbol keamanan. Dan ini perkataan yang saya ingatlah, iaitu gencatan senjata. Ya, gencatan senjata. Okey, sebab bulan ni kita dikira satu bulan supaya kita fokus kepada Allah Taala. Betul tak? Oh, betul. Okey. Baiklah, nampaklah di sini bahawa bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang sangat mahal. Kalau mungkin kita fikir bulan Ramadan sangat mahal, tapi bulan Zulhijjah juga merupakan bulan yang sangat mahal. Baiklah, mari kita terus lebih lanjut kepada segmen yang kedua. Okay, baik, Saudari Khaira, ada yang oyak ni 10 hari pertama Zulhijjah lagi hebat daripada malam-malam terakhir Ramadan. Betul ke? Oyak katanya. Memang ada orang ya. Oh, memang. Okey, kita tengok pada kata Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, okey, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding hari-hari ini. Maksudnya dia nak tuju kepada 10 hari pertama Zulhijjah. Okey, ada juga para sahabat yang bertanya lagi, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Jadi Nabi menjawab, tidak juga di jalan Allah, kecuali seorang lelaki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan membawa sesuatu pun. Maksudnya di sini adalah mati syahid. Okey, jadi malah ada juga ulama terkemuka seperti Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tentang 10 hari pertama Zulhijjah inilah. Okey, jadinya beliau menjelaskan tentang, baginda menjelaskan tentang yang mana siang hari pada 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah lebih afdal daripada siang hari 10 malam terakhir Ramadan. Okey, manakala juga malam hari pada 10 hari terakhir Ramadan ini adalah lebih afdal daripada malam Zulhijjah. Kenapa? Amalina boleh kecak tak apa yang saya nak cuba katakan? Oh, bermaksud Saudari Khaira nak buktikan bahawa bulan Zulhijjah ni 10 hari pertama ni lebih berharga ataupun lebih bermakna berbanding bulan Ramadan pada siang hari. Pada siang hari. Tapi kalau nak lawan yang malam tu Ramadan lebih berharga lah. Sebab adanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Ingat tu Lailatul Qadar? Okay. Baiklah. Tapi Saudari Khaira, kalau kita tengok kan, saya baru dapat tahu ni dari subuh sampailah pada dari subuh sampai maghrib pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni pada waktu siang ni dikira pasal Golden Hours. Pasal Golden Hours. Bermakna kita ni sepatutnya pulun lah, sebab rugi besar kalau kita tak pulun. Tapi Zulhijjah ni tak semua orang tahu pasal benda ni, betul tak? Betul. Jadi betul tu Amalina, kadang-kadang kita ini terlepas pandang. Sampaikan 10 hari tu berlalu begitu saja. Okey, tanpa kita buat apa-apa, relax, makan, tidur, bangun, makan, tidur, macam tu je. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ada bersumpah dalam surah Al-Fajr. Okey, ayat 1 hingga 2.
kita lihat demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Okey, jadi majoriti ahli tafsir sendiri seperti Ibnu Abbas menyatakan malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala takkan bersumpah dengan sesuatu melainkan perkara itu perkara yang tersangatlah agung dan juga perkara yang besar manfaatnya. Baik, jadi saudara Khairah, kalau kita ni yang tak ada rezeki lagi untuk sampai mengerjakan atau menunaikan ibadah haji, misalnya macam kita sekarang tengah buat podcast, ada penonton yang sedang mendengar, ada yang tengah makan, tengah berhadapan kita kan. Jadi apakah perkara yang paling untung yang boleh kita amalkan sepanjang bulan Zulhijjah ni? Sebab kita nak juga ni dapat seperti pahala ibadah haji, tapi ramai tak ada rezeki lagi ni. Mudah je. Mudah je. Gimana lagi? Cuma satu je kita kena kita kena ada, iaitu istiqamah. Kita kena konsisten lah. Okey. Jadi antaranya apa yang kita kena buat adalah kita berpuasa sunat. Okey, terutamanya pada 1 hingga 9 Zulhijjah ini. Okey, paling rugilah kalau kita tinggal, kita tak puasa sunat pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Okey, sebabnya Nabi kata puasa hari Arafah ni dapat memadam dosa setahun yang lalu dan dosa yang setahun yang akan datang. Maksudnya, wah ni bonus lah kan. Umpama kita lapar satu hari, dua bonus, 2 tahun bonus kita dapat ampun dosa. Jadi yang kedua pula, kita kena perbanyakkan zikir. Okey, Nabi SAW berpesan kita perlulah hiasi hari-hari kita dengan zikir. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Okey, kita zikir ni tak kira waktu. Kita boleh buat sambil drive, sambil makan. Okey, kita nak pergi kelas, jalan. Okey, nak pergi ke kelas, kita zikir. Astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Bagusnya. Okey. Kita adalah contoh lah. Okey, yang ketiga adalah kita kena perbanyakkan sedekah dan juga membaca Al-Quran. Okey, hari-hari bulan-bulan biasa pun kita tak boleh nak tinggal membaca Al-Quran, sedekah kan. Maksudnya kalau hari-hari biasa kita baca Quran selajar. Tapi bulan-bulan haram ni, terutama Zulhijjah ni, kita baca dulu lah. Kalau boleh sejuzuk. Kalau sedekah, kalau hari biasa sedekah sia je. Okey, lepas tu kalau bulan ni kita sedekah rupiah. Kita lipat gandakan kita punya ibadah. Baik. Jadi untuk para pendengar kita, ingat saya nak ulang semula lah poin yang paling penting, iaitu antara amalan pada bulan Zulhijjah. Okey, disebabkan saya yakin video ni keluar bulan Zulhijjah, pada hujung bulan Zulhijjah. Tapi jangan risau, sebab pada tahun akan datang insya-Allah semoga kita bertemu lagi dengan bulan Zulhijjah dan kita boleh teruskan amalkan 3 perkara ni. 3 perkara iaitu yang pertama, ingat saudara Khairah pesan tadi, kita puasa hari Arafah. Sebab puasa hari Arafah ni, bila kita berpuasa akan dihapuskan dosa pada 2 tahun sebelumnya. Betul? Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan juga setahun yang akan datang. Allahu Akbar. 2 bonus. Masya Allah. Yang kedua iaitu banyakkan berzikir. Berzikir ni orang royak senang je. Sebab apa? Sebab kita Allah dah bagi rezeki kita, iaitu adanya mulut, adanya bibir. Tinggal kita untuk menggunakan untuk perkara bermanfaat. Dan berzikir ni kita boleh subhanallah, kita boleh tahmid, kita boleh takbir dan sebagainya, agar kita ni terus kuatkan iman diri kita. Baiklah, yang terakhir, yang ketiga, tak lain tak bukan, jangan lari daripada membaca Al-Quran. Al-Quran ni orang royak, kawan-kawan saya royak lah. Dia royak kat saya, faham, kelantan dulu. Okay, dia cakap kat saya, jangan tinggalkan walaupun sehari. Kalau boleh sehari tu, kalau ada kita busy sangat kan, ada kerja-kerja tu, at least satu sehelai muka surat.
Tapi sebaiknya kita buat selepas solat tu. Kita tahu 5 waktu Allah beri kita, tuntut kita untuk beribadah solat fardu. Maka kalau boleh 5 helai lah sehari tu, insya-Allah. Amin. Dan juga jangan lupa juga untuk bersedekah. Sedekah tu walaupun kita ni pelajar, kalau kita sedekah contohnya kat PM kan, kalau kita sedekah ada tabung PM, tak kisahlah. Kalau hari ni kita ada duit lebih sikit, sedekah RM5. Esok doa dah semoga duit lebih. Tapi tiba-tiba alamak, tadi dah beli ayam. Oh tak apa, jangan risau. Kita guna apa yang kita ada. Misalnya kita ada seria duit cash pun tak bawa ke hari solat, tak apa. Selagi kita boleh bersedekah, insya-Allah Allah lihat niat kita. Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Yang penting sedekah takkan rugi. Ya, takkan rugi, insya-Allah. Baik, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk kepada segmen ketiga. Dan segmen ketiga ini berkaitan dengan sirah Aidil-Adha dan juga erti pengorbanan. Baiklah, Saudari Khairah, kita tahu kita dah sampai ke muncak Zulhijjah. Apa perkara yang menariknya? Semestinya itu berkaitan dengan Hari Raya Aidil-Adha ataupun kita panggil sebagai ibadah korban. Baiklah, ibadah korban ini sebenarnya ada kisah yang sangat menarik sebalik hadirnya ibadah korban ini dituntut kepada kita semua. Dan di sebalik kisah ini iaitu antara dua beranak, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anandanya iaitu Ismail alaihi salam. Ya, betul, Nabi Ismail alaihi salam. Baik, jadi untuk kami, saya dan juga para penonton, kalau boleh nak selam lebih dalam lah. Kalau lebih dalam lagi, kita tahu kisah ni apakah di sebalik ibadah korban ini dituntut kepada kita semua, iaitu umat Islam. Baiklah, dipersilakan. Baiklah Amanina dan para pendengar sekalian. Okey, kalau kita selami surah As-Saffat, kita akan nampak betapa indahnya kisah pengorbanan ini. Okey, Nabi Ibrahim alaihissalam ini baginda berpuluh-puluh tahun menantikan zuriat. Okey, bila dah tua barulah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan zuriat, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi bila dah sayang, dah tatang anak ni bagaikan apa kata? Peribahasa tak? Bagai menatang minyak yang penuh. Ya. Okey, jadi tiba-tiba kita dah sayang semua, tapi Allah hadirkan ujian. Ujian ni bukan ujian biasa-biasa Amanina, ujian yang sangat berat. Okey, jadinya macam mana ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Okey, ujian ni datangnya melalui mimpi. Okey, kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Okey, jadinya mimpi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mimpi perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya. Okay. Jadi kita tengok pula kepada bagaimana komunikasi seorang ayah yang beradab. Okey, Nabi Ibrahim ni tak terus tarik rambut anak dia, ambil parang terus nak sembelih, tidak. Okey, baginda ni baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ada bertanya kepada anaknya. Okey, kita boleh lihat dalam surah As-Saffat ayat 102, iaitu wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Okey, kita tengok pula kepada jawapan anaknya Nabi Ismail, iaitu seorang remaja yang ditabiahkan dengan tauhid. Okey, kata Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku dan daripada orang-orang yang sabar. Okey, jadinya begitulah sedikit kisah bagaimana ibadah Hari Raya Aidilfitri ini dituntut. Kalau kita dengar tadi saudari Khairah terangkan sebentar tadi, kita sebenarnya boleh lihat pada zaman sekarang, kalau ayah sendiri, walaupun ayah sendiri kadang dia minta kita untuk udah tu main gadget, kadang kita pun tarik muka ke kan gitu, macam Nabi Salih. Tapi tengoklah bagaimana anak
ananda Nabi Ibrahim AS, itu Nabi Ismail. Nabi Ismail ni beliau disuruh serah nyawa, tapi tetap reda dengan keputusan tu kerana beliau tahu bahawa ia hadir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya kira saya ingin tahu apakah rahsia di sebalik ketaatan yang luar biasa yang terjadi dalam kisah ini. Okey. Rahsianya adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-galanya. Okey. Sebenarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada Nabi Ibrahim ni bukan sebab nak darah ataupun daging Ismail, bukan. Tapi Tuhan kita ni nak uji dalam hati Nabi Ibrahim ni ada tak makhluk yang lebih besar daripada dia. Okey, jadi bila kita lihat kepada kisah pengorbanan tadi, bila kedua-duanya pasrah, Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim ni, bila Nabi Ibrahim dah letak pisau kan dekat leher Ismail ni, saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala gantikan Ismail dengan seekor kibas yang besar. Jadi Allah sebut iaitu sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Jadinya ibrah untuk kita ambil daripada kisah pengorbanan ni adalah korban ni bukan sekadar urusan kita potong lembu, kita sembelih lembu, kita nak bertanding yang mana dapat bahagian yang lebih besar. No, bukan begitu. Okey, sebaliknya ibadah korban ni mengajarkan kita tentang kita nak sembelih ego kita sendiri. Kita nak sembelih sifat kedekut dalam diri kita. Dan juga nak sembelih sifat-sifat kalau tadi kita lihat bagaimana seorang anak yang sangat mentaati dan redha dengan apa yang perlu dilaksanakan oleh ayahnya. Tapi zaman kini kita lihat anak-anak sekarang ada ke yang macam tu? Ada, tapi kurang. Jadinya sini kita nak buang apa-apa saja perkara dunia yang kita sayang ni sampai kita sanggup untuk langgar perintah Allah. Baiklah, sebenarnya itu dikira satu tamparan yang lembut tapi sangat padu sebab saya sendiri macam sentak sebab bukan mudah perkara tu, kan pula melibatkan nyawa. Tapi ingat itu semua daripada Allah SWT. Baiklah, ibrah yang saya dapat tangkap tadi, iaitu antaranya yang pertama berkaitan dengan cara komunikasi. Okay, kalau kita dengar seperti tadi, Saudara Khairah berkata bahawa ayahnya itu Nabi Ibrahim AS, baginda tidak terus mengambil anaknya untuk menyembelih, tapi baginda akan adanya kita kata interaksi dahulu, berkata bahawa berlakunya mimpinya selama 3 kali. 3 kali itu sepanjang 3 hari termasuk hari tawiyah, puasa tawiyah dan sebagainya. Jadi daripada situ baginda bercerita kepada anak dirinya dan anak dirinya tidak menolak sama sekali, tetapi menerima dan meredainya. Jadi dari situ kita dapat lihat bahawa apa pun perkara yang terjadi, walaupun bagi kita macam berat sekalipun, tapi jikanya baik di sisi Allah SWT, kita perlu teruskan dan bersyukur. Baiklah, yang kedua, yang ibrah kedua iaitu berkaitan dengan makna korban sebenar bukanlah sekadar urusan sembelih haiwan ternakan. Tetapi ini sedang iaitu ia adalah simbolik kepada menundukkan ego, sifat kedekut dan menyembelih apa-apa sahaja kecintaan dunia. Jadi mudah kata kita ni sepatutnya menurunkan ego kita daripada sebarang perkara yang dilarang oleh Allah SWT, tapi sebaliknya kembali taat kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat sekarang kan, iPhone berapa ni? iPhone berapa ribu? 3,000. iPhone yang paling up sekali lah 3,000. Dan ada kadang-kadang kita down sikit lah, kadang ada 1,000 lebih, 800 dan sebagainya. Tetapi tanpa kita sedar bahawa kita sebenarnya rugi di situ kerana sewajarnya kita
menggunakan duit tu untuk mengambil satu bahagian ibadah korban ini. Sebab apa? Sebab satu bahagian ibadah korban ni ada yang berharga 800. Dan perkara ini bukan sahaja duit kita tak habis pun sebenarnya, tidak akan rugi, kerana semuanya membuktikan bahawa kita menurut perintah Allah Subhanahu Taala. Baiklah, alhamdulillah. Sampai kita sadari kita dah kat hujung podcast kita. Allah Akbar. Rasa macam sikat benar Betul je Surah. Ya. Apa? Betul. Surah. Okey, rasa mentah surah dah. Rasa sebentar je. Jadi saya kira benda ni sebenarnya banyak manfaat, tapi nampaknya masa mencuburi kita. Tapi jangan risau, insya-Allah akan ada lagi video yang akan datang. Jadi saya ingin saudari Khairah untuk memberi pesanan terakhir, sebab sekarang kita masih lagi menjalani bulan Zulhijjah. Jadi sempena bulan Zulhijjah yang berbaki ni, apakah pesanan terakhir daripada saudari Khairah kepada kita semua? Okey, pesanan saya untuk viewer semua, untuk Amanina juga. Okey, untuk bulan Zulhijjah. Sekarang ni kita dah penghujung bulan Zulhijjah. Okey, mungkin kita ada yang dah terlepas nak puasa bulan hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Okey, tak apa, kita masih insya-Allah kalau diberikan peluang. Okay. Tahun depan kita akan jalani lagi bulan Zulhijjah. Jadi pada tahun hadapan kita sama-samalah kait orang kata ambil peluang untuk berpuasa, untuk buat amal yang lebih lagi. Okey, kita janganlah biarkan Zulhijjah setiap kali bulan Zulhijjah tu kita buat macam bulan biasa. Kita perlu lebihkan ibadah kita, seperti yang saya kongsikan tadi pada segmen kedua. Okey, kita boleh lihat juga firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37. Okey, daging dan darah binatang korban itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan daripada kamu. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap titisan darah korban kita. Kita buat amal korban pada bulan Zulhijjah tu, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Okey, setiap kali zikir kita, ibadah kita akan membantu. Maksudnya Allah akan mengangkat kita menjadi hamba yang lebih bertakwa. InsyaAllah. Tadi kan, bila saya dengar tu, Allah bergetar saya dengan ayat Quran tu. Sebab apa? Dalam ayat Quran tu, izinkan saya, dalam ayat Quran tu, iaitu saudari Khairah jelaskan sebelum tadi, Allah tidak melihat pada fizikal daging atau darah korban itu, tetapi apa yang sampai ke hadiahnya, iaitu Allah Taala adalah nilai ketakwaan dan keikhlasan hati itu. Allah Akbar. Berkaitan dengan ikhlas, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi, terima kasih banyak kepada saudari Khairah atas pesanan terakhir sebentar tadi, dan alhamdulillah selesai juga kita punya podcast pada hari ini yang bertajuk bulan Zulhijjah. Adanya berbagai perkara yang telah kami ceritakan sebentar tadi, misalnya sirah berlakunya ibadah korban dan juga erti Zulhijjah itu sendiri. Jadi nampaknya kita dah serba sedikit, dah tambahlah ilmu kita di sini. Di situ alhamdulillah, sehingga kita dapat terus, semoga kita dapat teruskan lagi melakukan amalan ini pada masa yang akan datang dan terus istiqamah insya-Allah. Nampaknya dah hujung dah di sini. Jadi saya ingin ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada semua para penonton, dan insya-Allah kami akan datang ke buat lagi video dan jumpa lagi. Bye.